cakap tadi. Semua ni ada. Ada apa? Sakura, cendawan susu harimau. Okey? Cengkeh. Cengkeh ni selalunya petua orang Melayu dulu-dulu. Ataupun orang India. Kalau demam ke apa, dia rendam, minum. Sekarang tak payah. Dah ada Nutrika. Tak payah nak rendam-rendam. Buka je terus makan. Okey? Kita pergi kepada fungsi dia. Nutrika ada 7 fungsi, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak cerita satu persatu secara detail lah. Okey? Kecantikan kulit. Macam mana Nutrika ni boleh bantu kecantikan kulit? Selalu kalau orang cakap pasal kecantikan kulit, apa yang kita terfikir? Skincare. Skincare. Betul? Betul. Moisturizer, serum itu, serum ini. Tapi kita tersilap. Kalau kita beli moisturizer, krim-krim yang mahal pun letak kat sini, kalau sistem peredaran darah yang kotor, awak ingat yang kita letak ni dia meresap ke? Tak. Tak. Waste. Tak meresap pun. Beli 500 punya moisturizer, sebelum tidur tempel, tidur. Tak meresap pun. Esok bangun kita cuci muka, dah bazir. 500. Sebab jerawat-jeragat tu dia sebenarnya semua daripada dalam, betul tak? Betul. Semua berpunca daripada dalam. Kalau letak pun yang beribu dekat sini, darah yang lalu dalam badan ni darah kotor, letak kotor. Okey? Okey. So, ni bahan yang membantu kecantikan kulit. Banyak tak? Banyak. Seterusnya, antioksidan. Antioksidan ni apa? Siapa tahu? Pernah dengar tak? Selalu je dengar produk ni ada antioksidan, tapi tak tahu buat apa. Antioksidan ni adalah pembersihan sel dan organ. Kenapa kena bersihkan? Saya selalu bagi contoh macam ni. Siapa dekat rumah dia ada kowe ataupun kukuh? Apa-apa penapis air lah, semua ada, betul? Kalau penapis air tu tak ada orang datang servis dalam masa 3 hingga 5 tahun, nak minum tak air tu? Tak nak, kotor, betul? Kita nak minum pun kita rasa macam lendir, rasa lumut. Padahal penapis air tu, dia tapis air pahit je. Kita tak ada pun letak minyak masak, teh tarik, kopi ais, tak ada kan? Itu pun kita takut. Tambah badan kita ni yang kita bawa masuk macam-macam. Pewarna, teh ais tu, pewarna je dah macam mana kan? Racun-racun yang kita bawa masuk dalam badan. Semua benda, tak semua benda boleh dicernakan secara semula jadi dalam badan kita. Tak semua benda. Sebab tu, orang kata toksik banyak dalam badan. Toksik tu adalah bahan yang tak dicerna. Kalau dia terlampau banyak, jadi radikal bebas, membawa ke kanser. Tu je punca dia daripada kotoran. Lagi satu lah, saya bagi contoh longkang belakang rumah. Longkang kalau kita basuh dekat sinki tu, apa yang kita masak, betul tak? Dia masuk dekat longkang. Kalau tak cuci setahun lah, setahun je tak payah lama, busuk tak? Busuk. Badan ni yang tak cuci, kalau 20 tahun hidup, 20 tahun dah tak pernah cuci. 40 lah, 50 lah. So tu yang bahaya. So kena cuci. Kena cuci. Okay? So seterusnya, penggalak imun. Penggalak imun ni apa? Kalau tuan-puan perasan, lepas sahaja zaman COVID, ni ramai juga yang perasan ni. Kadang-kadang badan kita ni, kita perasan dia makin lemah. Dulu sebelum COVID, kalau hujan, saya jalan sendirilah. Saya jalan gangster je. Tak ada pun demam ke pening ke, tak ada. Biasa je, tak payah payung. Belagak. Okay? Tapi lepas je zaman COVID, kena hujan sikit dah sesemu. Betul tak? Siapa perasan? Kena hujan sikit dah nak demam. Perubahan cuaca sikit, kita dah rasa badan kita nak demam. Seram sejuk, kenapa? Dia banyak lah orang kata. Ada orang kata vaksin, ada orang kata itu. Apa pun dia, kita fikir logik lah. Dulu zaman COVID, kita punya sistem imun ni ibarat pagar. Kalau pagar ni kena langgar banyak kali dengan virus COVID ke apa benda ke, dia lemah lah. Lemah lah. Langgar apa ni? Pagar rumah tu banyak kali, dia jatuh lah. Jatuh. So kita kena makan penggalak imun ni untuk boost balik imun kita. Sebab tu juga sekarang
dekat hospital lagi ramai orang-orang muda ataupun kanak-kanak daripada orang muda sikit. Betul tak? Betul. Kenapa? Siapa tahu? Kalau pergilah budak-budak yang kena cucuk sini, kita tengok kesian tak? Sebab orang perempuan sekarang yang muda-muda, yang bersalin, yang beranak, dia punya nutrien pun dah tak cukup. Dia punya imun ibu tu sendiri dah tak kuat. Rasa-rasa anak yang nak lahir tu imun dia kuat tak? Tak. Dulu orang lahir, esok dah boleh keluar hospital. Dia bawa beg. Betul tak?